Saya nak share resepi daging goreng kunyit. Habis. Jangan terlalu tebal sangat Okey, siap. Setelah kita iris air, sekarang kita rebus dulu daging ni setengah jam lah sampai dia lembut. Okey, ni halia. Ada halia, bawang putih, cili padi, bawang merah, bawang holland. Setelah lebih kurang setengah jam kita rebus daging ni, air dia pun dah susut, daging pun dah lembut. Ni tambah ni tadi tu, ni. Dah nampak tu. Kemudian kita masukkan garam satu sudu, gula sikit, ajinomoto sikit, siram sikit. Sikit je. Okay. Letaknya sikit Kita tunggu dia sampai betul-betul dia kering Okay. Memang wang. Siap.